Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang. Just untuk makluman bahawa pihak PDRM melalui Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman khususnya bagi pihak Brigade Tengah PGA. So, hari ini kita sedang dan telah melaksanakan satu operasi yang kita namakan E-Seek. E-Seek yang mana di bawah kawasan tanggungjawab Brigade Tengah. So, beberapa lokasi telah kita kena pasti dan kita telah laksanakan lah. Jadi berkaitan dengan detail maklumat ni, kita akan adakan sidang media ni pada hari Khamis nanti. Jadi hari ini secara generally bahawa ini adalah berikutan penjualan vape yang berleluasa yang tanpa kebenaran lah. Jadi beberapa premis ni telah kita kena pasti dan telah kita laksanakan pemeriksaan, dan hasilnya memang wujud kesalahan-kesalahan tertentu sama ada di bawah PBT ataupun di bawah KKM. So bersama dengan kita pada hari ini juga adalah daripada wakil daripada pihak KKM dan juga daripada PBT dalam memeriksa berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang wujud ni. Jadi untuk secara detailnya nanti kita akan buat satu proper insya-Allah pada hari pada hari Khamis nanti. Sikit kan, pemeriksaan tu menuju kepada dia punya device ataupun flavor kan? Semua yang maksudnya sama ada device sama ada, ataupun flavor tu ataupun termasuk juga kepada kesalahan lesen, kesalahan tidak bayar cukai dan sebagainya. Semua yang bersangkutan yang wujud kesalahan kami tindak. Tapi di bawah respektif punya department lah. Agaknya ada kesan ke apa-apa kesalahan? Ya, memang wujud. Antaranya macam tu, tanpa permit, tanpa lesen, tak bayar cukai, contoh dia, tu memang wujud. Kalau device tu macam ada siren ke apa? Ya. Sebagaimana yang digariskan lah. Benda tu, vape tu memang ada yang boleh dan yang tak boleh kan. Jadi yang tak boleh tu kita ambil tindakan. Yang tak boleh tu dia mengandungi ada bahan-bahan tertentu ke? Tuan boleh jelaskan sikit? Ya. Saya minta dia. Tuan, ada berapa premis yang disebut? Premis yang disebut berapa? Di sini 10. Untuk di sini sajalah. Pelbagai kesalahan lah. Ya, pelbagai kesalahan. So detailnya nanti kita akan bagi kemudian. Puan, mungkin dari segi pemeriksaan oleh KKM Puan, ada Apa yang dikesan? apa yang dikesan? Yang umumnya kesalahan Umumnya yang kebanyakannya produk tidak berdaftar lah. Di bawah KKM. Produk tidak terdaftar. So, produk tidak berdaftar tu mungkin dia ada konten-konten yang dilarang ke ataupun macam mana? Yang tu tak boleh bagi kita semua, yang tu dia tak ikut spek lah, ikut pendaftaran yang ditetapkan lah. Betul, macam sekarang ni kan kalau kita lihat ada flavor yang dikatakan bercampur kan dengan bahan-bahan terlarang. Okay. Mungkin ada ke penjualan tersebut di tempat ni? Jualan flavor yang mengandungi bahan terlarang. Itu kita kena check secara detail nanti lah. So far ni kita pergi kepada yang tak memenuhi syarat tu ataupun yang tak ada kebenaran tu. So di detail nanti kita akan detailkan lagi sama dengan pihak KKM untuk kita tentukan sama ada kandungan dia ke whatever kan, itu kena pergi. Setakat ni ada rampasan berapa banyak dan jumlah nilai Belum lagi kita tak dapat detail lagi. Anggaran awal ni? Anggaran tak tahulah nak bagi tahu apa ni. Maksudnya 10 premis diperiksa. Okey. Ni Tapi semua boleh dikatakan semua ada kesalahan. Tapi pelbagai kesalahan. antaranya pelesenan. Ya, cukai, tak ada permit, ada menggaji asing, semua adalah. So tindakan kepada premis-premis ni apa tuan? Diminta Kita tengok kepada kesalahan. Buat sementara ni kita tengok kepada kesalahan tu. Kalau PBT dan pulang kepada PBT lah macam mana arahan dia. Jadi Vape ni akan dirampas ke ataupun macam mana? kita tengok dulu macam mana. So the detail ni nanti kita tentukan kemudian. So ni ke peringkat awal ni. agensi yang terlibat dalam operasi ni. Antaranya pihak KKM, pihak PBT, lembaga hasil, tu antara yang terlibat. Banyak fokus hari fokus pada Plaza JM. Ya. Tuan, katanya ni dijadikan serentak seluruh negara. Ya. Mungkin akan ada operasi yang sama di lokasi-lokasi lain atau diperluaskan. Itu nanti kita akan menunggu dah. Ada kemungkinan, tapi kita
kita tak dapat tentukan lagi.